Nak cek jantung, nombor satu, kita pergi periksa darah dulu. Sebab kita nak tahu kita ada kecil manis, darah, kita ada kecil manis, kolesterol, buah pinggang. Yang tu kita nak tahu. Lepas tu, kita buat ECG, kita buat X-ray. Yang tu, permulaan dah cukup dah. Nak lebih detail, contohnya kalau kita buat X-ray tak ada masalah. Buat ECG tak ada masalah. Cukup, berhenti di situ. Buat X-ray, jantung bengkak. X-ray ni dia kata jantung bengkak. Dia tak sebab bengkak sebab apa. Dia tak tahu bengkak sebab ada lubang ke, bengkak sebab injap bocor ke, bengkak sebab dinding jantung tebal ke, dia tak tahu. Jadi kena pergi buat echo. Echo ni adalah ultrasound jantung. Dua, ketiga, sama ada perlu buat ujian senaman. Yang ni nak tahu sama ada jantung tu ada penyempitan atau tidak. Tapi dia cuma boleh bagi tahu kat kita jantung tu tak cukup bekalan oksigen. Tapi sumbat tang mana, sumbat berapa urat, sumbat berapa persen, tak tahu. Kena pergi buat angiogram. Angiogram ni kita cucuk masuk satu tube kecil ke dalam salur darah tangan ataupun salur darah kaki sampai ke jantung. Kita cucuk dye masuk dalam urat tu, kita ambil gambar. Nampak urat tu satu-satu. Yang tu dia panggil angiogram. Yang tu yang paling tepat nak tahu salur darah kita ada sempit ke tak. Tapi untuk benda-benda lain macam injap lah, jantung berlubang ke, jantung tak kuat ke, jantung kembang ke, yang tu echo memang boleh dapat kesan masalah tu, ya.